Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh duduk semua? Ya cikgu. Okey. Jadi semua sihat hari ni? Sihat. Okey. Tadi Rehat makan apa? Nasi ayam. Nasi ayam. Nasi lemak. Nasi lemak lagi? Goreng. Nasi goreng. Okey. Ridwan? Ubi kayu. Ubi kayu. Okey, kalau air pula minum apa? Air putih cikgu. Air putih. Air sirap cikgu. Air sirap. Okey. Lagi? Air kosong. Air kosong aja. Okey, faham. Jadi, semua buat buku tak sekarang hari ni? Tahu hari ni kelas apa? Sains. Sains. Okey, faham. Bagus. Hari ni kita akan belajar berkaitan dengan air lah. Okey? Okey. Jadi air apa cikgu nak tanya? Cikgu akan start soalan cikgu pada hari ini dengan air apa yang terdapat, yang senang kita dapat untuk kita minum. Air kuih. Air kubik. Air hujan. Air hujan. Air hujan boleh minum, betul? Lagi? Air pair. Air sungai. Air sungai. Ridwan? Air salji. Air salji. Bila Boleh dapat dapat. kau ni, saya belum pegang air salji, Ridwan. Pernah. Tapi mari tak tahu insyaAllah satu hari nanti lah kan. Jadi hari ni air ni ada berkait rapat dengan bab kita hari ni, bab 5, iaitu air dan juga larutan. Boleh buka muka surat 30. Jadi kita akan belajar tentang proses pengurasan lah, iaitu dengan menyingkirkan benda asing, benda-benda terampai, bakteria yang ada dekat dalam air yang luntur ataupun kotor untuk menjadi air yang boleh minum. Cikgu nak korang semua melihat video ni, okey? Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang proses pengurasan, okey? Okey? Jadi cikgu nak korang semua melihat video ni untuk mendalami dengan lebih lanjut tentang proses pengurasan lah. Hai, Assalamualaikum semua. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar kaedah pembersihan air melalui penurasan. Cikgu, saya ada satu soalan. Penurasan itu apa ya? Boleh cikgu terangkan? Bagus soalan tu Vivian. Baiklah, jadi kaedah penurasan ialah proses di mana kita menyingkirkan benda asing di dalam air dengan menggunakan bahan penapis. Antara contoh bahan penapis ialah Jadi macam yang cikgu cakap tadi lah, kita nak singkirkan bahan-bahan benda asing seperti macam benda-benda terampai, rumput yang ada dekat dalam air, gunakan penapis-penapis. Nanti cikgu akan bagi tahu dengan lebih lanjut bahan apa yang kita gunakan untuk dijadikan sebagai penapis. batu kerikil, pasir dan juga batu arang. Baiklah murid-murid, jadi sekarang cikgu ingin tunjukkan satu filem pendek yang bertajuk Alamak, lupa bawa air yang berkaitan dengan aplikasi penurasan. Sila beri perhatian dan selamat menonton. Panas lah. Duduk sini lah. Ada. Saya bawa tadi. Sekejap. Ten. Ayah tak bawa. Hah? Tak ada air? Alamak. Huh? Ingat tak kelas yang kita belajar hari tu? Tajuk kaedah penapisan air melalui penurasan. Ingat. Tapi Moh, apa bahan-bahan yang kita perlukan ni? Air. Lepas tu Batu. pasir dan juga bekas. Betul. Kita cari. Okey, Jom.
Mula kita tuangkan batu besar yang kita cari tadi ke dalam bekas. Lepas tu kita tuang batu kecil yang kita cari tadi. Batu arang yang telah dihancurkan tadi ke dalam bekas. Mulakan dengan bekas untuk bekas takungan air untuk air takung. Lepas tu mula-mula sekali letakkan batu arang iaitu saiz yang paling kecil. Lepas batu arang, batu kecil. Kemudian batu saiz besar. Kemudian kita letakkan penapis. Kemudian kita tuangkan air yang kita cari dari sungai tadi. Wow. Dah dapat air bersih. Ya. Sedap. Sedap. Kamu semua telah melihat bagaimana kaedah penurasan diaplikasikan dalam kehidupan harian. Jadi, kamu semua dah tahu macam mana kita nak guna kaedah penurasan ni. Guna bahan-bahan apa? Batu arang. Sekali lagi, apa yang diguna tadi? Batu besar. Batu besar. Lagi? Arang. Arang. Lagi? Pasir. Pasir. Batu kecil. Bekas. Bekas untuk Air yang tak bersih. Air yang tak bersih. Jadi kita akan buat eksperimen sama macam mereka semua buat, tapi kita akan cari bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah kita, okey? Kita akan buat aktiviti luar hari ni. Jadi hari ni kita akan buat eksperimen dekat luar. Kita akan cari barang-barang yang ada di sekitar kita untuk dijadikan penapis. Yang pertama sekali, yang selalu ada dekat sekitar sekolah, apa dia? Botol. Botol, betul. Betul, Ridwan. Lagi? Batu. Batu apa? Besar ke Kecil dan batu besar. Betul. Okay, yang ketiga? Pasir. Pasir, betul. Okay, yang keempat? Air kolam. Air kolam, air yang kotor, betul. Air kotor. Kalau pakai air longkang boleh je tu. Boleh, tak ada masalah, tapi nanti kamu yang kena minum lah. Air lah. Boleh. Okay, yang kelima, tadi dekat dalam video mereka semua guna arang kan? Betul. Kita tak ada dekat sekitar kita, jadi kita akan olah menggunakan tisu dan juga kapas. Okey? Tisu dan kapas ni dah ada dekat dalam bilik. Jadi, semua ni kamu semua kena cari dekat luar bilik darjah. Cikgu nak kamu semua bahagi kepada satu kumpulan 5 orang. Boleh. Okey? Boleh. Cikgu bagi masa dalam masa 10 ke 15 minit. Boleh. A few minutes later. Okey, jadi semua dah dapat? Dah. Bagi sini tiap kali, okey? Botol dah dapat? Saya. Batu kecil, batu besar? Ada cikgu, ada. Okey, pasir? Ada cikgu. Air kotor? Ada. Air kotor ambil daripada mana? Kolam. Kolam, okey.
lagi, okey? Okey, jadi cikgu akan tunjuk kepada kamu secara kasar macam mana kita nak buat proses penurasan menggunakan bahan-bahan yang cikgu sebut tadi lah. Bahan-bahan yang ada dekat sini. Yang pertama sekali kita perlukan botol. Jadi Pakcik Ahli tolong cikgu tadi. Dan botol ni kena tebuk ya. Kena tebuk untuk tapis ya. Okey? Okey, jadi nanti murid-murid lelaki kena bantulah dalam kumpulan untuk tebuk ni ya. Untuk lapisan yang pertama kita masukkan tisu dan juga kapas. Masuk bagi rapat dan juga sendat ya. Ingat ya. Untuk lapisan yang kedua kita masukkan pasir. Okey, ini banyak pasir tu. Okey. Yang ketiga, lapisan yang ketiga kita kena melapiskan balik dengan tisu dan juga kapas. Cikgu akan bagi satu-satu, jangan risau banyak cikgu akan bagi. Lepas tu lapisan yang keempat kita akan masukkan batu kecil. Lepas tu kita lapis sekali lagi dengan tisu dengan kapas. Banyak kita kena guna ni. Okey. Untuk lapisan seterusnya kita akan masukkan batu besar. Kemudian kita akan lapis dengan tisu dengan kapas juga. And then kita akan masukkan air yang kotor. Air kolam yang Hakim bawa tadi, okey? Okey, semua boleh? Faham? Kalau tak faham boleh beritahu cikgu eh. Masih. Ada. Tekan kuat-kuat ya. Okey dah. Masukkan pasir. Kemudian masukkan pasir. Berapa banyak ni nak kena masukkan macam ni? Masukkan sepuas hati awak. Sikit sahaja. Sikit je. Ya. Lagi. Lagi. Okey, bagus okey. Okey, selepas pasir kita kena letak apa? Selangi dengan kapas semula. Betul ini. Kena padat lagi je. Padat lagi, tekan bagi rapat. Dan mempat ya. Tak apa ya cikgu kalau masukkan batu terus kan? Masukkan batu. Bagus Asfa. 3 kali cikgu. Boleh. Sikit lagi. Okey. Kuantiti yang sempurna ya? Ya, betul. Kemudian kita kena masukkan kapas balik. Betul. Padatkan. Padatkan, okey? Okey, seterusnya Terakhir cikgu batu. batu besar. Banyak Betul. cikgu. Sama hibah dengan ya. Cukup je tu? Okey, cukup. Cukup je? Cukup. Okey. Terakhir sekali diselangi dengan kapas balik. Sini. Okey. Okey, untuk terakhir sekali cikgu. Untuk terakhir sekali apa yang kita perlukan adalah Air. Ya, betul. Tuan. Sikit-sikit je kan? Sedikit demi sedikit ya. Oh, air dia turun cikgu. Ya, air dia turunkan. Okey, jadi ya? Jadi cikgu dah bersih. Apa yang kamu dapat? Air bersih Air kan dah tak? bersih. Air bersih ya. Ya. Okey, semua dah buat eksperimen tadi? Dah. Okey, jadi cikgu akan bagi satu kertas ni setiap satu. Ada soalan, satu kumpulan, ada satu kertas. Jadi kamu semua kena tulis pemerhatian masing-masing, berbincang dalam berkumpulan. Tulis pemerhatian masing-masing kat situ tentang apa yang kamu dapat tentang proses penurasan ni. Dan cikgu nak selepas daripada tu, cikgu akan beri masa dalam 5 minit ke 10 minit untuk berbincang sama kumpulan. Kemudian kamu semua akan tampil ke depan, terang satu persatu, wakil sahaja ya. Cikgu bagi wakil sahaja ya. So bincang sama kumpulan, pilih seorang yang aktif, yang pandai berinteraksi dengan cikgu. Cikgu sama satu, cikgu tanya satu, jawab satu, cikgu tanya satu. Okey? Okey. Boleh start sekarang? One eternity later. Okey, jadi semua dah siap berbincang? Okey, masa cikgu cakap, cikgu akan panggil
panggil setiap seorang, panggil wakil untuk tulis dekat depan. Apa pemerhatian yang kamu semua akan dapat air selepas penurasan, warna sebelum kamu turas dan selepas kamu turas. Bahan yang berkesan dalam menapis kotoran bagi pendapat kamu lah. Tisu ke, pasir ke yang paling berkesan sekali. Kemudian bau, sebelum bau apa, selepas bau apa. Kemudian zarah terampai, ada rumput ke sebelum tu, selepas tu ada rumput lagi ke tidak, macam tu, okey? Jadi semua dah ada wakil untuk ke depan? Okey, kumpulan kedua, wakil siapa? Kalau tak ada siapa nak tampil ke depan, kita bantu. Wakil Hakim, okey boleh? Okey, sebelum dan selepas ya? Sebelum penurasan warna dia keruh. Selepas warna dia jernih. Okey. Betul semua? Betul. Ini semua yang kamu semua dapat? Ya, sama itu. Okey. Seterusnya bau. Siapa nak buat bau? Kumpulan ketiga. Aini boleh tampil ke depan. Boleh duduk sebelum kembang. Selepas sebelum bau apa? Okey, selepas sebelum berbau hanyir, sebab kita ambil air daripada kolam ya. Jadi tak hanyirkan. Oh. Betul. Saya pun bau macam tu, cikgu. Betul? Betul. Macam sini? Betul. Okey. Untuk zarah terampai. Zarah terampai ada rumput ke? Sparina boleh? Bagus Sparina ni. Saya nampak zarah terampai tu banyak. Oh, Sebelum dia. Lepas tu tiada. Tak ada rumput serangga-serangga dalam tu tak ada Okey, bagus. Untuk bahan berkesan, bahan yang paling berkesan sekali yang kamu rasa patut ada dalam proses penurasan, apa dia? Kita bagi right, cikgu. Dia ketua, cikgu. Okey, Ridwan. Okey. Saya rasa Merah Ridwan. merah Ya. Masya wakil. Saya rasa bahan yang paling berkesan adalah tisu dan kapas. Kenapa tisu dan kapas? Kenapa tak batu? Sebab batu dia ada ruang-ruang kosong yang air yang kotor pun boleh masuk. Kalau tisu dengan kapas dia padat. Okey, betul. Betul. Pandai ni semua. Jadi semua dah dapat ya. Cikgu nampak semua faham tentang proses penurasan, apa kepentingan penurasan tu, macam mana kalau kamu semua pergi camping, tak tahu sumber air dekat mana nak cari, kamu boleh guna kaedah ni. Cari bahan-bahan yang kita buat tadi. Okey? Okey? Jadi untuk kita dah nak habis waktu dah ni, jadi cikgu nak recap balik apa yang kamu semua boleh dapat. Okey, hari ni faham tak? Faham. Okey. Jadi yang ni hasil yang kamu semua dapat lah. Hari ni nampak tak air dia jernih ke tidak? Jernih. Daripada air yang macam kotor, keruh. Ya. Okey. Jadi cikgu nak tanya, lapisan yang pertama tadi kamu semua letak apa? Tisu dan kapas. Okey. Lapisan yang kedua? Pasir. Yang ketiga? Tisu dan kapas. Keempat? Batu kecil. Kelima? Tisu dan kapas. Keenam? Basah. Ketujuh? Tisu dan kapas. Okey, dan yang akhir tu sekali kita letak air lah. Air kotor yang ni. Jadi cikgu harap kamu semua faham lah untuk topik pengajaran hari ni. Gunakan kaedah ni bila pergi camping. Sparina akan puteri kan? Betul, cikgu. Okey, Syifa pengangkat kan? Betul. Okey, boleh guna yang Saya ni tu, KRS. KRS. Nanti kita pergi camping. Okey, betul. Okey. Okay, jadi semua ni nanti tolong bersihkan Okey. Waktu pun dah nak habis. Okey, jadi cikgu tengok hari ni kerjasama sangat hebat ya. Kumpulan pertama, kumpulan ketiga, kumpulan kedua sangat hebat ya. Hari-hari semua bagus, semua aktif. Jadi kita akan buatkan pembelajaran ni lebih kepada luar Okey, lepas ni lagi. Waktu kita dah habis. Ni semua seronok? Seronok, cikgu. Okey. Bolehlah sampai sini saja ya. Tutup kelas. Pengaman.
kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, sama-sama. Arigatou gozaimasu.